apakah Ramadan yang kita sudah lalui selama sebulan dengan tarbiyah Ramadan, dengan baca Qurannya, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan doanya, dengan zikirnya. Apakah amalan itu masih lagi kita lakukan pada hari ini ataupun kita tinggalkan terus? Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita sekali lagi dalam DSM dari Studio Mufti yang bersiaran dari tingkat 48 Komta, Georgetown, Pulau Pinang. Saudara, tajuk kita pada kali ini ialah istiqamah selepas Ramadan. Ataupun apa tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Ramadan sudah berlalu, kita sudah pun berada bulan Syawal. Selepas ini Zulqa'dah. Lepas itu Zulhijjah dan seterusnya. Kita kembali pada bulan Muharram. Begitulah lalu seterusnya. Jadi, apakah Ramadan yang kita sudah lalui selama sebulan dengan tarbiyah Ramadan, dengan baca Qurannya, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan doanya, dengan zikirnya. Apakah amalan itu masih lagi kita lakukan pada hari ini ataupun kita tinggalkan terus? Sebab itu kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesiapa yang menjadi hamba kepada Ramadan, Ramadan sudah berlalu. Tetapi sesiapa yang menjadi hamba kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada pada bulan apa sekalipun. Sama ada Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya. Maka dengan sebab itu saudara, apa-apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah kita teruskan pada kali ini. Terutamanya perkara-perkara wajib memang kita tak tinggalkan, ditambah dengan perkara-perkara sunat. Perkara sunat ni pula ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Maka kita fokuskan kepada yang muakkad sebagai contohnya. Saya nak ambil contoh solat. Sebagai contohnya solat. Solat sunat ni, selain daripada yang fardu 5 waktu, ada solat sunat. Solat sunat sehari semalam yang muakkad. Muakkad ni makna apa? Muakkad ni yang sangat dituntut. Yang Nabi SAW sangat-sangat menjaganya. Sangat melaksanakannya. Kalau kita start daripada pagi tu, kita bangun pagi, selepas daripada masuk waktu subuh, pertama sekali, kita tunaikan salat qabliyah subuh. Ini jangan tinggal tuan-tuan. Salat qabliyah subuh. Dalam hadis Nabi menyatakan bahawa rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat fajar itu merujuk kepada 2 rakaat qabliyah subuh, iaitu 2 rakaat yang ditunaikan sebelum kita menunaikan solat fardu subuh setelah masuk waktu subuh. Tapi tak solat fardu subuh lagi. Kita solat dulu 2 rakaat yang disebut sebagai rakaat al-fajri, 2 rakaat solat fajar ataupun solat qabliyah subuh. Kadang-kadang orang confuse, orang nak ingat bahawa solat fajar ni sebelum subuh. Tidak. Jumhur ulama menyatakan solat fajar ini adalah solat qabliyah subuh, iaitu setelah masuk waktu subuh, sebelum kita tunaikan fardu subuh, maka kita tunaikan 2 rakaat qabliyah subuh. Ini juga disebut sebagai solat sunat rawatib. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, solat sunat rawatib yang muakkad ini ada 10 rakaat mengikut mazhab Syafi'i. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur, yang ketiga 2 rakaat selepas zuhur, yang keempat 2 rakaat selepas maghrib, yang kelima 2 rakaat selepas isyak. Jadi maknanya kelima-lima ni kita jangan tinggalkan. Dalam konteks solat sunat rawatib, solat sunat yang mengiringi solat fardu. Saya ulang sekali lagi, 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur, yang ketiga 2 rakaat selepas zuhur, yang keempat 2 rakaat selepas maghrib, yang kelima 2 rakaat selepas isyak. Ini solat sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dituntut. Adapun yang tidak muakkad boleh juga ditunaikan, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur tambah lagi daripada 2 tadi, dan 2 rakaat lepas zuhur tambah lagi daripada 2 yang tadi, 4 rakaat sebelum asar dibuat 2-2, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Ini tambahan yang tidak muakkad. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila mana lepas subuh, kita solat subuh sampai waktu duha, maka kita jangan tinggalkan solat sunat duha. Solat duha ni sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi daripada Abu Hurairah menyatakan, "Ausani khalili bi thalas." Rasulullah wasiat padaku 3 perkara. Antaranya rakaatai duha, 2 rakaat solat sunat duha. Paling banyak ikut hadis yang sahih, solat duha ini 8 rakaat. Buat dengan 2-2. Dan hadis dhaif menyatakan paling banyak 12 rakaat. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita boleh buat 2 rakaat pun jadilah, secara konsisten, secara istiqamah.
Kemudian selepas daripada itu pada waktu malam, sebelum kita melelapkan mata saudara, sebagai contohnya, lepas kita tunaikan solat ba'diyah isyak, kita tunaikan solat tarawih. Sekarang tarawih dah tak ada. Jadi kita tunaikan solat witir. Witir ni 3 cara boleh buat. Sama ada kita buat selepas daripada solat isyak, witir, ataupun sebelum kita tidur, wa an utira qabla an arqud. Sebelum kita tidur, ataupun kita jadikan last sekali lepas kita tahajud. Ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikan akhir solat kamu pada waktu malam ialah solat witir. So pilih mana satu. La witrani fil lailah, tidak ada dua witir satu malam. Cuma satu aja. Sama ada selepas solat isyak, ataupun sebelum kita tidur, ataupun selepas kita penutup hujung sekali solat kita pada waktu malam. Tapi solat witir ini sangat-sangat dituntut. Walaupun tarawih dah tak ada, tetapi witir sangat-sangat dituntut. So jangan kita tinggalkan solat sunat, witir, dan seterusnya waktu tengah malam yang disebut sebagai qiyamul lail ataupun solat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Daripada pada waktu malam itu mereka bertahajud, menunaikan solat. Mana kita meninggalkan tempat tidur, kita menunaikan solat tahajud, ataupun kita qiyamul lail, bangun malam, yang mana disebut dalam hadis afdhalus salah ba'da salawatil maktubah salatul rajul fi jufil lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solat seseorang itu pada waktu tengah malam, walaupun 2 rakaat. Jadi saudara, mudah-mudahan kita dapat istiqamah pada ibadat solat-solat sunat ini. Adalah banyak lagi yang kita boleh laksanakan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat fokuskan kepada perkara ini, menunjukkan insya-Allah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil tarbiyah Ramadan, kita terus istiqamah pada 11 bulan selepas daripada Ramadan. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita. Wallahu taala alam. Kita jumpa lagi nanti dalam DSM. Saya sudahi dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.